Apa khabar pakcik? Apa khabar adik? Bang, apa khabar? Bro, kalau dah tanya, kau kena dah dengar khabar aku. Abang ni buat saya takut lah. Saya nak pergi kerja ni. Esok je lah abang cerita. Khabar esok dengan esok. Khabar hari ni dengan hari ni. Semestinya baik lah kan? Semua orang punya pun baik. Tapi aku punya tak. Jadi apa saya nak buat? Jadi kenapa kau tanya? Bang, ni bukannya soalan. Ni pertanyaan biasa. Saya cakap hai, abang jawab hai. Saya tanya apa khabar, abang jawab baik. Habis. Mana boleh habis macam tu? Baiklah, mari saya tunjukkan. Cuba abang tanya saya balik, apa khabar? Apa khabar? Semuanya baik. Wallahi. Aku mendoakan agar kau bahagia. Lepas tu, dia dah kahwin. Sebelum kahwin, dia tak call kau. Ada dia call. Dia tanya apa khabar. Aku jawab, semuanya baik.